Lagi dia orang cakap, cikgu, kita orang ni boleh masuk syurga ke? Kita orang ni boleh ke? Kita orang ni tak pandai agama. Faham tak? Dia orang macam pemahaman dia orang tu serendah itu. Faham. Lepas tu sebab kalau yang boleh berfikir, dia akan fikir macam tu. Kalau yang tak boleh fikir, dia tak adalah keluarkan statement soalan macam tu. Lepas tu tanya lagi, Ustazah dia rasa sedih tak ajar saya pendidikan Islam? Sebab saya asyik tanya je. Dia cakap, Ustazah, saya pernah ada guru di sekolah lama, dia cakap dia BODOH. Lepas tu dia punya level tak boleh nak terima tu sampai dia kemurungan. Jadi di kemurungan tu, masa dia bercerita dekat saya tu, Ustazah, saya memanglah cuba dah untuk faham, saya tak faham Ustazah, dia cakap macam tu sampai dia menangis. Jadi waktu tu saya rasa macam, ya Allah, kena belajar untuk faham lah student-student ni. Kadang tu dia, sebab murid-murid kita ni dia tak minta untuk jadi macam tu.